So dia ada ni macam kuah ni, lepas tu sambal dia. Ikan tak tahu ikan gapo. Lepas tu nasi arak, ada lemon dengan daun ketumbar gitu. Dan ni 4 minit lagi nak buka. Air jagung ni. Dia orang ber dah. Nasi arak, lauk ikan. Sambal tu bahasa ikan. So kita makan ni ikan lembut lah. Ikan lembut. Nasi dia pun tak serah lah. Untuk satu bok ni kita tak tahu berapa ya. Pasalnya RM1,000 je. Kalau besar ni orang makan rasanya habis. Kecuali orang tu makan sikit.